Okay. Hi guys, welcome back to my channel Ian. So, aku buat video ni, aku ada dua perkara yang aku nak cakap. Yang aku ada bad news and good news. Okay, aku pelak. Okay, itu biasa. So, sekejap sebelum tu aku ambil topik. Masalah hamba aku tak pakai lah. Okay, macam ni. Okay, tak begitu pakai. Okay, good newsnya, keluarga aku dan aku akan melancong ke Lexis. Dan bad news je, barang aku tak kemas lagi. Satu apa pun aku tak buat. Ni aku ikut ni video ni pun spontan, sumpah. Okay, so macam ni. Aku akan buat video kemas barang part 1 on. Part 2 aku akan buat video lain. Okay, so part 1 ni full kemas barang. Full lah sebab aku pun tak kemas barang apa semua kan. So let's go, kita kemas. Sebelum tu tolong subscribe and like video aku, okay, supaya aku boleh ada budget dan boleh keluarkan video yang lebih menarik lagi untuk korang melihat. Okay, let's go. Okay, benda yang paling pertama yang perlu kita ada ialah bag. So bag So kat depan aku sekarang ni ada bag. Ada banyak bag. Ni bag sekolah aku. Dan ni pun ada bag gak. So aku plan nak bawa bag ni sebab aku tidur sana. Aku tidur sana 2 hari 1 malam je. So aku pakai bag ni. Bag ni pun okey juga. Bag LV kot. Aku kan nak menunjuk aku memang pakai bag ni pun pergi sana. Tak ada lain pun. Aku ni powerbank aku pun tak charge lagi. Mana powerbank besar aku. Tak apa, kita fokus kat bag ni dulu. So aku buat bag ni. Aku nak set up meja. So aku buat magic kan. Nanti kan meja tu ada kat tepi ni. 1, 2, 3. Dah ada dah meja. So aku ambil bag ni, letak sini. Yang campak tak lelok. Okay, so ni bag besar. Letak baju aku semua. Bag yang nak letak tripod, gimbal semua, aku pakai bag ni lah. Sebab bag ni pun kira pakai bag ni. Letak sini. Okay, tak lelok. Okay, Nombor 2, elektronik dulu lah. Barang elektronik dulu. So aku bawa sini dulu. Barang elektronik aku letak sini. Ni barang beg aku bawah ni. Aku akan letak barang mandi lah, okay. So barang elektronik aku bukan tu je. Aku ada powerbank nak kena charge. Powerbank ni bag gimbal. Kalau kau tengok kat sini memang banyak gila barang gimbal lah. Ni ada manual. Ni gimbal dia. Ni aku rasa aku tak charge lagi. Sekejap. Nak bawa bag ni sekali ke tak ya? Sebab aku tak dalam tu kan. Nanti kan aku letak dalam ni bag ni. So aku rasa better letak kat sini je. Sekejap. Buat ni untuk phone. And then ni tak salah aku charger dia. Okay, bag ni aku ambil ni. Sekejap, mana ni. Nanti kan aku letak dalam ni, dalam ni. Okay. Selain daripada barang macam tu, aku perlukan apa lagi? Powerbank aku ada 2 powerbank. So ni powerbank putih aku. Aku pun tak charge lagi. Nampak? Kosong. So, masa perjalanan. Okay, ni aku letak bawah atas bag ni lah.
And then topi ikonik YouTube kita kat sini. Lepas tu sekejap, apa kata bawah elektronik kita tak atas meja. Sekejap, meja ni aku clearkan dulu. Okay. So aku sebenarnya banyak lagi barang aku nak bawa. Jadi aku akan buat time slide supaya korang tak bosan lah tengok aku macam ni. Aku boring. Okay, let's go. Kita kemas barang. Okay, aku susun dulu, nanti kan baru aku pack baru buat video balik. Okay, bye. So guys, selepas setengah jam finally siap juga aku kemas barang. Sumpah lah weh, aku pening kepala weh. Nak kemas barang cari ni weh, pening sumpah. Okay, ni aku nak tunjuk barang yang aku dah kemas. Barang yang aku dah kemas ni aku belum pack lagi. Aku je letak dulu sebab nanti kan kejap lagi aku nak charge. Okay, aku bawa apa ni nama, tempat sudu-sudu apa semua nak makan. Power bank 2 biji. So 10,000 20,000 lah. So gimbal, mic, mata, topong, jamnya aku tak bawa pun. Aku nak standby dulu tapi aku belum nak pakai. So topi, earphone, ni tempat tidur kita. And barang-barang nak tidur, baju nak balik. Spender tak ada duit buat. So baju berenang, barang bilik air, sejadah, jangan lupa. And then kasut. Tu je barang yang aku bawa. Sebab aku pun bawa beg kecil je. Lepas tu 2 hari 1 malam je. So aku lupa satu, jaket. Buat jaket. Okay, tu je jaket. Bukan video kita pada hari ni. Tu je untuk sementara ni. Esok aku bangun pagi, aku sarapan, aku terus pakai baju ni baju esok. Lepas tu aku terus pack. Okay, nanti aku ikut lah. Okay, jumpa esok. Bye. Macam ni, bye. Okay, selamat pagi. So hari ni macam aku cakap, aku akan pack barang-barang lah kan. Okay, let's go pack. Tanpa buang masa. Ni pun dah pukul apa kan? Sekarang dah pukul 8.50 dah, pukul 9 dah. Aku rasa memang dah pukul 9 dah pun. Okay, let's go pack. So ni barang dia. Macam korang tengok semalam ni, gimbal aku dah charge. Baju nak pakai ni. Okay, let's go.
Aduh, penat lah aku macam ni. Sekejap. Dia turun lah. Penat sumpah. Guys, pasal tuala ni, pada sibat ni, hui, aku kena letak tempat lain lah. Tulis ni nanti kan aku bagi kat mak aku, so letak dalam beg besar, beg jalan lah. Dia beg kotak tu, yang sini. Okay. Supaya penat gila ni. Ada ni bak penuh ni. Bawa sahabat aku. Alah, mahal beg ni. Okay, settle. Tinggal beg ni je. Let's go. Okay, guys. Yan guys. Sekarang ni aku nak isi barang dalam beg ni pula. Let's go. First of all, kita buka dulu beg ni. Ni beg slim bag LV. Kenapa aku pakai beg ni? Sebab orang dia besar gila, nampak? Orang ni ada space lagi. Okay, mana kamera aku akan letak semestinya gimbal. Okay, sekejap gimbal aku check dulu semua cukup ke tak. Aku buat gimbal dia punya untuk phone tu kau nak attach ke phone kan tak ada. Ni masuk aku. Okay, ada. Lepas tu mic. Power bank. Aku lupa pula nak makanan. Aku tak kat belakang je dah. Dah tak ambil, dah tak muat. Ni tak ambil lah, aku tak letak. Okay. Ni plus. Apa lah ni charger. Ni dah charger gimbal. Tak belakang ni. Sini charger.
So nanti kalau aku bakar bag, ni sini lah. Jadi nanti buat sikit lah. Macam tak ngam pula kat sini kan. Okay. Sini lah. Sini lah. Wih baik. Oh smart oh. Ya, sumpah smart. So tadi aku pegang ni macam ni lah. Hello guys, welcome back to my channel Ian guys. So today hari ni wish baik. Wih baik. Baik tak usah. Tak okey. So tu je guys video kita pada hari ni. Lupa satu. Video kita pada hari ni. Aku harap korang enjoy dengan video ni. Aku tahu video ni panjang. Tak apa, aku cuba pendek kan supaya video ni tak bosan. Dan aku akan letak sound-sound yang boleh buat korang tak bosan nak tengok. Okay, tu je video kita pada hari ni. Tolong tunggukan video part 2 Lexis, okay? Bye.